Okay, dari pintu masuk Labung Campsite, kita akan masuk ikut pintu depan ini. Jom, kita masuk. Okay, masuk je kita akan jumpa event hall yang kat situ. Tapi yang nak buat event apa-apa family day, boleh ambil event hall ni. Masuk kita dah nampak full kan tuan. Anak-anak tengah main full tu. Okay, jalan terus. Kita akan cari dia punya tapak-tapak. Ya, okay. Ini sitting pool dia orang. Tengok tu, semangat betul dia main kan. Okay, jom kita tengok tapak-tapak yang ada dekat sini. Okay, tapak kami ni, kami ambil tapak A. Yang ni tapak A. A1, A2 sampai A5 tak silap. This one tapak B. Dan belakang tapak C. Okey, dekat dengan tapak korang, kita akan jumpa sinki belakang ni. Senang untuk kita basuh-basuh. Belakang sinki, kita akan jumpa toilet. Serius guys, toilet dia nice. Bersih saya bawa. Okay, jom. Ni toilet perempuan lah. Okay, dia ada sinki. Ada 3 bilik air. Nice kan, bersih. Untuk toilet dia ada kat sini. Kita ada toilet perempuan dan toilet lelaki belah sana. Okey, dekat dengan tapak kan. Tapak A, B, C. Ujung sana kita ada playground. Yang ini anak-anak dia suka. Jom kita pergi dekat. Colourful playground dia. Wow, nice. Okey, dari tandas toilet, kita akan jumpa belakang ni adalah VIP camping zone. Dia beza sikit lah dengan tapak A, B, C yang biasa tu. VIP ni, tengok apa yang ada. Wah, dia ada macam pondok-pondok kecil. Cantik. Okay, nak puan-puan ada guys. Risau. Okay, tak poin dia banyak. Just bawa wire extension. Untuk harga kat sini dikira per head. Untuk dewasa RM30 per head. Untuk kanak-kanak RM20 per head. Okay.